Kita tengok dolphin nampak cute sangat kan? Tapi mamalia ni ada satu perangai buruk tau. Dolphin suka kemam ikan buntal untuk dapatkan rasa khayal. Ikan buntal ada racun yang dikenali sebagai tetrodotoxin dan dia akan keluarkan racun ni kalau rasa terancam. Toksin ikan buntal sangat kuat. Tetrodotoxin boleh mengakibatkan rasa kebas, lumpuh atau dalam kes yang teruk, kematian. In fact, dah ada banyak kes manusia hilang nyawa sebab racun ikan buntal. Nak jadi cerita, tak tahulah siapa yang ajar dolphin, tapi dolphin tahu toksin ikan buntal tu boleh bagi kesan khayal dalam dos yang sikit. Jadi kalau dolphin tu tengah free, dia akan pergi cari ikan buntal. Lepas tu dia akan gigit sikit-sikit sampai buntal tu stres. Kemudian dolphin enjoy lah toksin tu. Satu lagi, selalunya dolphin akan buat aktiviti ni secara berkumpulan. Maknanya dolphin akan pas seekor ikan buntal yang tengah stres tu kat kawan-kawan dia. Tak ada langsung keperluan survival untuk dolphin ambil tetrodotoxin, melainkan untuk rekreasi semata-mata. Tak tahulah dolphin ni ada masalah akhlak atau itu dia punya coping mechanism, tapi kita jangan tirulah.